Buat bisnes part time 2 jam je sehari, boleh untung RM5,000 tanpa perlu tinggal kerja hakiki. Nak buat pendapatan sampingan RM5,000 ke atas, wajib tengok video ni sampai habis. Sebelum tu, tolong Abang Hilmi like, share video ni. Semoga kita dapat bantu lebih ramai lagi orang di luar sana. Ada orang tanya Abang Hilmi, betul ke boleh untung RM5,000 ke atas hanya buat part time? Ya, memang boleh sangat. Jika buat full time, lagi bagus. Ada kawan Abang Hilmi spend masa 2 jam je sehari, boleh dapat sampai RM14,000 sebulan. Yang bestnya, korang akan dapat bimbingan secara percuma supaya korang boleh buat dengan cara yang betul. Dan tak perlu susah payah guna cara sendiri. Korang hanya follow dan tiru sahaja. Online business ni tak perlu buat live, tak perlu keluar jumpa orang, tak perlu packing dan post barang. Pun boleh untung 4-5 angka setiap bulan. Abang Hilmi nak jemput korang kaji dulu online business ni. Mana tahu ianya sesuai dan kena dengan jiwa korang. Perlu pergi ke bio Abang Hilmi, klik link dan boleh baca maklumat di sana. Lepas tu, isi je borang, nanti Abang Hilmi akan hubungi dengan segera. Okey, Assalamualaikum. Okey tak macam tu?